Siapa kuasa besar yang mengawal ekonomi dunia kita ni? Kita memang tak mampu nak mengubah sistem keuangan dunia dan kita juga tak mampu nak mengawal ekonomi negara kita. Akan tetapi, kita boleh mengawal ekonomi diri kita sendiri. Apa pun yang berlaku kepada situasi ekonomi dunia dan politik negara, kita mesti sentiasa bersedia dengan simpanan yang kukuh melalui emas. Tukarkan sebahagian simpanan duit tunai kita ke dalam emas supaya nilainya terjamin kukuh untuk jangka masa panjang dan tidak terdedah dengan bencana ekonomi. Kerana emas adalah satu-satunya aset yang paling selamat untuk dimiliki di dunia ini kerana nilainya hanya bergantung kepada ketulinan dan beratnya sahaja dan tidak terikat dengan mana-mana jenis mata wang di dunia ini. Hubungi Hafizul sekarang untuk mulakan simpanan emas dengan ilmu untuk selamatkan simpanan kita daripada bencana ekonomi. Hafizul bimbing sebaiknya.